Ibu-ibu, isteri-isteri semua pun kena study diri masing-masing. Banyak kerja nak buat ni. Tulislah kat nota tu. Ya, ustazah suruh study diri sendiri. Tulis kat nota tu. Ya, kita kena study diri masing-masing. Kenapa? Sebenarnya diri kita reflection kepada tanggungjawab kita, kehidupan kita. Setiap orang ni lain-lain ya. Okey, ustazah contohnya, ustazah reflect pada diri ustazah. Ustazah nak kelima. Ustazah ada sifat yang arwah abah dulu cakap, anak dia yang kelima ni budak manja. Okey, so kita pun reflect. Macam mana kita nak anak-anak kita, tanggungjawab kita dengan sifat kita, ada sifat manja. Sifat manja ni hati-hati, kadang-kadang dia melemahkan. Ya, melemahkan. Sebab apa? Tak independen. Tapi kita kena kontra. Maknanya apa dia? Oh, Allah nak suruh aku ni, tengok. Manja ni ada waktu sesuai, ada waktu okey, tapi jangan sampai melemahkan hati. Kena cekal. Anak-anak macam mana? Kan? Anak-anak kita pun mesti ada lah yang dapat macam perangai kita kan. Manja-manja kan anak kita. Okey, macam mana nak treat anak-anak ni? Dia mesti banyak yang reflect daripada diri kita sendiri juga. So, study tentang diri kita. Kita mungkin seorang yang panas baran. Ataupun terlalu emosi, terlalu sensitif. Ada tak orang yang macam tu kat sini? Yang dia memang sensitif sangat, emosi sangat. Angkat tangan. Langsung tak ada. Bagus orang Melaka. Maknanya ni semua rasional lah ni. Ni kena tanya kat suami masing-masing ni. Itu bapa emosi tu ustazah dia kata. So kita kena tahu. Sikit dia Ustazah bagi rahsia orang emosi nak kawal diri susah. Memang ada kesukaran bila kita ni orang yang sangat sensitif Kadang-kadang dah terbina daripada kecil kan. Orang sensitif. Dia contoh kalau siapa tengok cerita Mat Kilau menangis daripada awal sampai akhir. Itu emosi lah tu. Ya, Tantu pun menangis, emosi, lebih-lebih. Cara dia macam ni tuan-puan. Nabi SAW pernah cakap dalam sebuah hadis. Masa tu anak Nabi meninggal dunia, nama Ibrahim, baby kecil meninggal. Sedangkan Nabi pun nak anak dengan yang lain kan selain daripada Sayyidatuna Khadijah, tapi tak ada, Allah tak bagi kecuali yang itulah dapat Ibrahim. Jadi bila Ibrahim meninggal dunia, Nabi SAW menangis-nangis. Nabi nangis. Keluar air mata Nabi. Sahabat-sahabat yang tengok tu macam ada di kalangan mereka yang macam heran lah. Takkan Nabi pun menangis? Takkan seorang Nabi pun anak meninggal menangis? Takkan Nabi tak tahu anak meninggal tu masuk syurga? Takkan ni. Tapi menangis. Jadi kehairanan sahabat-sahabat tu Nabi cakap. Nabi ulas. Nabi kata apa? Innal uyun, sesungguhnya mata ini latadma'u, boleh saja untuk senantiasa menangis. Penggunaan yang dalam apa yang Nabi sebut tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni menggambarkan istimrar. Sekarang akan dulu, sekarang akan datang. Bukan makna mata tu telah menangis. Tapi Nabi kata mata tu boleh saja menangis. Ada tak mak-mak yang macam tu? Menangis, kuat menangis. Sampai suami nanya, hari ni mak kau dah nangis belum? Kek kuat menangis. Anak kata, dah nampak pagi tadi. Okey lah tu. Dapat dia masah mata tu. Jangan salahkan orang kuat menangis. Dah memang kau jual menangis. Nabi pun sebut, mata ni boleh nangis, sentiasa nangis. Hati boleh bersedih, Nabi kata. Hati boleh bersedih. Sedih nak buat macam mana? Kita jangan nafikan emosi orang kan. Kita nak nolong orang, jangan nafikan emosi orang. Kenapa ni Kak sedih? Apa nak sedih kan? Terperanjat acik tu. Dia nanya. Kita kata sedih, kena marah pula. Jangan macam tu, kita nak tolong orang, jangan nafi emosi dia. Apa dia, Kak sedih. Okey Kak, saya faham. Saya cuba untuk faham. Nabi pun kata, mata boleh jadi menangis, hati boleh jadi sedih, tetapi, tapi dia tu. Ni orang emosi-emosi
tidak keluar daripada perkataannya kecuali yang Allah redha. Lisan. Emosi ni nak ikat supaya tak terbabas. Ikat apa? Lidah. Masalah kita, apa masalah kita? Emosi kita semua keluar di lidah kita. Habis. Ya, habis ya Allah. Bila kita marah, coran saya. Ceraikan saya. Marah kan? Marah. Ini perkataan ni dia dah keluar. Kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh rasa ni. Tapi Nabi kata apa? Tidak keluar di lidahnya kecuali apa yang Allah redha. Anak meninggal, anak sakit, menangis, sedih, itu memang. Tapi tak sampai cakap, kenapa kau ambil anak aku ya Allah? Tak sampai cakap macam tu. Tak sampai mempertikai takdir. Dan Nabi kata apa? Inna la mahzunun. Sesungguhnya kami dengan kehilangan anak ini amat bersedih. Tapi batas kawalan emosi yang paling penting apa dia? Jaga lidah. Jangan keluar perkataan yang Allah tidak suka. Saya percaya kita semua tahu kan? Kita boleh timbang mana yang Allah suka, mana Allah tak suka. Kita marah dengan anak. Kita cakap, kita sumpah seranah anak. Allah suka tak? Kita tahu Allah tak suka. Itu batas kita kena jaga. Lidah. Masya Allah, lidah ni kena jaga. Kita sakit hati, kita terluka, apa lagi? Kita macam-macam. Lidah dah kena jaga. Dan lidah ni dalam banyak bentuk sekarang, sahabat-sahabat. Bukan lidah je, yang WhatsApp tu pun sama. Itu lidah yang panjang dah sampai jadi apa? Jadi tulisan. Maknanya kita kan, kalau kita tulis-tulis tu, kita nampak macam lidah kita tulis. Biar takut sikit kita, panjang nak lidah dia, macam tu. Kena imagine macam tu. Kalau tak sedap, dia menulis. Ya, dibangang orang tu lah, dia apa. Biar nampak macam, ini lidah. Lidah yang tak dijaga, panjang sampai ke jari dah. Menaik-naik. Yang merosakkan. Itu kita kena jaga. Tolong sahabat-sahabat, ibu-ibu, para isteri, kawalan diri kita ni sangat penting untuk menjayakan misi kita untuk mendidik anak-anak dan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ni adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Cabaran berbeza-beza, tapi kita fight dengan cabaran tu. Biiznillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tak nak sebarang bentuk cabaran pada keluarga kita, pada anak-anak kita, menghilangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kena kuat Dia punya kena firm betul-betul tu. Kita punya prinsip, keputusan, pilihan kita. Cabaran boleh datang macam-macam, tapi saya tidak mahu kehilangan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab itu adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, poin kedua yang Ustazah maksudkan tadi adalah mendidik anak-anak memerlukan pemantauan, kebijaksanaan, pemerhatian, kesungguhan, rutin. Ini adalah kerja rutin kita, macam analogi yang dibawa datang oleh imam-imam terdahulu, ibarat seperti menanam tanaman. Ya. Yang ketiga, anggap menguruskan keluarga, rumah tangga, anak-anak adalah terapi yang membantu kita untuk gembira, ceria, cemerlang, bahagia. Ini mindset dan keyakinan kita. Sebab kita tengok orang lain bersusah payah tapi dia happy. Ada ramai orang susah payah dalam hidup dia tapi dia kata tu terapi. So kita, apa terapi kita? Didik anak-anak. Pergi dengar ceramah pasal keluarga, terapi kita. Kenapa? Kita akan bawa balik benda yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. So, berbeza dengan orang yang melihat semata-mata semua ini sebagai beban, selalu jadi isu yang menyebabkan pergaduhan dengan suami. Sebab dia terasa beban kan? Jadi terasa macam dia seorang yang kena buat. Tapi kalau terapi, kita tak naklah share-share dengan orang. Tak apalah, terapi untuk saya bang. Biar saya buat. Kan lain jadi tu. Ya,
Atas macam mana kita pandang sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau orang putih selalu cakap mindset, memang betul lah. Tapi saya nak kata, orang Islam dengan keyakinan, dengan akidah, lebih-lebih lagi terbina mindset. Tapi benda tu proses. Walaupun saya cakap macam ni, bukan bermakna petik jari jadi, sahabat-sahabat. Proses. Jatuh bangun, lintang pukang, tergolek tergelantang. Nak boleh sampai jadi keyakinan, jadi watak, jadi karakter, jadi rutin, jadi hal. Kalau dalam bahasa tasawuf dia panggil hal, keadaan dalaman. Kalau tak, kita ni on off. Kejap anak kita nampak, tu mak macam lembut lah hari ni dia. Tapi lepas tu suami ayah cakap, belum tentu lah itu dah. Maknanya bukan hal kita macam tu, kita masih tak stabil. Ya? Itu kalau kaitkan pendidikan dengan tasawuf, ilmu akhlak, itu panjang yang ulama ulas. Dan mesti ada kaitan. Ibu yang hati sejahtera, qalbun salim, itu ibu yang berjaya. Ya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, tapi kita kena faham, jangan cepat judge diri kita, jangan cepat down. Sebab apa? Semua ni proses. Orang boleh kata macam-macam kat kita. Orang boleh kata, alah tak percaya mak kau tu dah, baru balik dengar ceramah. Tengok 2 hari lagi. Kita dengar tu rasa, ya Allah, tak dapat nak berubah dah. Tak ada sokongan. Tapi cukup muslimat. Jadi wanita yang kuat. Tak apalah, tak ada orang sokong pun. Kita tak kisah. Sebab kita apa? Kita cakap dia tak faham ini proses. Kalau kita rasa nak ceramah kat suami kita, kat anak, beritahu. Ni proses, proses. Kau nak cakap apa kat mak pun terpulang. Tapi ini proses. Kau tengok mak besok macam mana. Cakap macam tu. Ini semua main petik jari, kan, nak suruh jadi wali. Mana boleh? Proses. Semua akan belajar daripada kesilapan. Dah pernah marah anak, baru tahu apa kesan marah pada anak-anak kita. Betul tak? Baru kita tahu. Ustaz-ustazah cakap tak percaya. Cuba buat balik kan. Mengamuk kat rumah. Tengok apa jadi rumah kita. Maknanya kita belajar daripada kesilapan kita sendiri. Pengalaman. Lalui proses tu. Masya Allah sahabat-sahabat semua. Ustazah lalui proses tu semua. Dan selalu sebut dengan keluarga kan. Yang paling ustazah hargai dalam hidup adalah Allah tidak menjadikan ustazah berputus asa. Itu yang ayat saya selalu pegang. Kenapa? Orang lain mungkin boleh kata, tak ada. Dia akan ulang balik tu. Dia akan ulang balik perangai tu. Dia akan ulang. Tapi kita yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbaik sangka dengan Allah, kita kata tak. Allah tak akan ulangkan perbuatan tu untuk kita. Kita akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kena kuat. Ya, kadang-kadang kita mengharapkan orang bantu-bantu, belum tentu ada. Ataupun bantuan tu tak seperti mana yang kita harapkan. Siapa yang akan bantu kita semua ni? Allah Subhanahu Wa Taala.